Hi and welcome to my channel. And then thank you so much yang menonton. Okay, and then jangan lupa like, comment and subscribe. And thank you for watching my video. Uish, banyak ni thank you. Okay, ni merupakan lah part 2 untuk video sebelum ni. Kan aku ada buat part 1 kan. Dan ini termasuk dalam part 2. Okay, walaupun nampak macam sangkut gagap, tu standard untuk kita bermula sebagai content creator ataupun YouTuber ke apa. Ikutlah kan. Okay, aku tak nak panjangkan apa perkara yang aku nak sampaikan. Just kita masuk ke part 2 je lah kan. Okay, zaman ke budak kita. Pantaukan video sebelum ni. Siapa yang belum tengok, jangan lupa untuk tengok part 1. Then kita kembali ataupun stay tune kepada part 2. Okay, pengalaman yang kita ataupun nak aku sampaikan adalah berkaitan dengan childhood ataupun zaman yang aku katakan tadi. Kalau untuk cerita ni dia tak ada dalam kata fun ke apa, just normal 50-50. Tak ada macam happy ke, just semua perasaan dan mood tu ada semua dalam cerita tu. Tapi ikut pada orang lah. Kadang-kadang cerita yang kita cerita tu dia rasa macam best, fun, happy, dia rasa normal, ikut lah. Tapi bagi aku fun lah, happy. Okay, kisah dia begini kisah pada childhood aku lah. Okay, aku ingat lagi waktu aku dalam beberapa tahun lah, 7 tahun, 8 tahun, aku tak ingat. Tapi waktu tu aku dengan keluarga pergi Langkawi. And then semualah family belah ayah aku. Lepas tu kita orang naik dah ferry tu ke JT untuk dapatkan kita punya tiket lah nak pergi ke Langkawi. Betul, kena naik ferry ke sana. Tak kisahlah berapa jam pun kan. Asalkan kita dah sampai ke sana and then dapat berkelah ke apa ke, ikutlah kan, sebab kita nak apa, bercuti kan, holiday. Lepas tu dah sampai Langkawi. Okay, cek kisah dah sampai Langkawi dah. Aku tengok, tak silap aku tengok pameran lah, macam barang-barang klasik dekat dalam Langkawi tu. Kan dah sampai kat ferry tu kan. Bila dah sampai kat ferry tu, aku memang perasan 3-4 kali aku tengok depan. Okay, mak aku ada. Yang kali kedua ada, 3 ada, 4 ada. Sekali aku tengok kali kelima tak ada. Hilang. Bukan setakat mak, bukan setakat ayah, satu family hilang. Aku kata, wish, mana orang? Aku cari lah. Aku cari. Tapi aku tak nangis. Aku lepas tak jumpa tu, dah lama sangat kan. Memang tiba-tiba nangis lah kan. Lepas aku jumpa lah pak jaga dekat situ kan, yang jaga tempat-tempat security yang jaga kawasan Langkawi tu. Aku pergi lah jumpa dia kan, cakap, abang, tolong bang, saya tengah cari family saya. Saya tak jumpa dia orang lagi. Lepas tu abang tu kata lah, kamu dari mana? Saya dari Perak, nak ke Langkawi, dah sampai dah. Saya jalan-jalan. Lepas tu jumpalah barang-barang klasik kan. Tapi aku tak cakap barang klasik lah, barang yang aku tengok dah. Lepas tu saya tengok 2-3 kali mak saya ada je. Lepas tu saya tengok kali keberapa putah saya dah tak ingat. Tiba-tiba mak saya hilang. Bukan mak saya, semua hilang. Satu family hilang. Lepas tu teruk sangat kan kamu punya cerita ni. Lepas tu abang tu pun bawa lah aku kan, cari mak ajar aku semua benda kan. Cari tak jumpa langsung. Padahal diorang sebenarnya dekat luar pada pula, masuk luar pada Langkawi tu. Aku kat dalam lagi. Lepas tu diorang pun dah tak jumpa, dah pusing satu jeti dekat Langkawi tu tak jumpa. Lepas tu pergi lah dekat tempat yang peringatan untuk siapa-siapa hilang beg ke apa, untuk ni lah barang-barang hilang kan, ikutlah. Lepas tu dia pun umum lah dekat dalam mikrofon tu dia cakap siapa dekat sini yang anak yang tertinggal yang bernama. Lepas tu dia beritahu nama aku, beritahu nama aku kan, beritahu. Lepas tu pakcik tu beritahu. And then tiba-tiba dia jumpa mak aku. Siapa lah, aku tak ingat lah. Lepas tu tiba-tiba dia, mak aku call ke siapa call kot. Aku rasa call, aku tak pasti lah sama ada tu call atau tak. Lepas tu mak aku marah standard lah, sebab yalah aku kena sebab sampai Langkawi. Kalau tiba-tiba terlepas, dia last kena balik Perak balik. Itu macam alamak. Tapi okey lah bagi aku, macam
nak pengalaman kan, tiba hilang kan. Aku takut juga dah lah hilang, lepas tu tiba-tiba hilang kan. Cari tak jumpa. Lepas tu dah. Lepas tu masa abang tu nak angkat, masanya hantar aku kat depan tu lah, depan mall yang dalam JT, dekat ferry punya JT tu. Sorry tergagap sikit. Tengah sembang abang tu lah, macam mana lah kamu hilang. Aku ni jenis suka bergurau kan, aku cerita lah. Tak pasti aku sama ada cerita tak, tapi aku ada cerita ke abang. Saya jadi bang, saya yelah tak tahu apa. Tu tengok barang-barang cantik-cantik semua, saya ingatkan boleh lah tolong apa-apa yang boleh saya buat. Sekali tengok hilang pula. Yelah cari mak aja kan, tak jumpa-jumpa. Lepas tu dah cari, tengok ada kan dekat situ kan. Lepas tu dah tak jumpa-jumpa juga. Apa lagi aku pun hantar lah. Aku pun biar je lah kan, untuk yelah kepastian aku, untuk aku tengok sama ada mak aku ada ke tak. Lepas tu dah sampai, mak aku marah standard lah. Kalau anak hilang standard lah, mungkin marah. Tapi nak kata salah mak aku tak juga, masalah aku pun totally. And then lepas tu dah sampai holiday, semua dah balik. Okay, tu untuk cerita pertama. Untuk cerita kedua pula adalah macam dia tak fun sangat, tapi lebih kepada sedih lah. Ini aku tak pasti sama ada aku tahun 4, tahun 3, tahun 2, antara 3 tahun tu. Waktu aku tu aku pergi malam, dan nak kata sedih tak ada sedih. Malam tu aku pergi ngaji dengan kawan-kawan ni. Cerita dia pendek je, dia tak panjang mana pun. Aku pergi mengaji, kira rumah aku dengan rumah tempat mengaji tu belakang rumah. Jalan kaki memang sampai. 5 minit sampai, 2-3 minit sampai rumah dia. Tak jauh mana pun. Dan lepas tu bawa barang-barang untuk mengaji. Lepas tu on the way pergi sana. Dah sampai ke sana, tunggu turn. Sementara tu ulang lah bacaan yang mana kita tak dapat lancar. Ulang. Sampai turn pergi kat Ustazah yang mengajar tu. Lepas tu dah habis mengajar benda semua, balik, nak balik kan. Aku time tu macam aku sendiri lah, aku terkejut. Aku memang tak perasan tau dekat masa nak jalan tu. Memang tak tahu ada anak kucing. Aku memang tak tahu ada anak kucing ke apa ke, tak tahu. Dia duduk kat depan tu, memang tak perasan. Walaupun aku dengar macam, kau dah tahu bukan dekat depan. Memang aku tak tahu. Aku cakap dah benda kapas ke benda, macam berat sangat dia. Lepas tu aku jalan je, benda tu aku macam, mana aku sepak anak kucing macam, sorry. Aduh, macam mana ni kan. Aku macam takut lah. Macam, serius lah anak kucing. Lepas tu aku belai dia kan. Belai, sorry, aku tak sengaja. Sampai sekarang aku teringat benda tu. Bukan trauma lah, tapi benda tu aku rasa macam, serius lah yang aku sepak tu anak kucing. Aku fikir plastik ke, memang tak perasan langsung. Sebab hal nasi kita kan berbeza kan. Kadang-kadang kita fikirin tu benda, padahal bukan. Macam tu bagi aku lah, masa aku nak balik pada rumah ke tempat mengaji tu. Lepas tu dah habis tu aku dah belai dia semua. Tu aku balik. Jadi bagi korang tu cerita normal ke antara dua cerita tu? Tapi bagi aku antara dua cerita tu normal lah. Bagi aku normal. Dia nak kata lawak sedih tu biasa je lah. Itu je lah. Okay, thank you so much yang menonton. And then kalau ada marah ke apa-apa tersalah, terkesal bahasa, and sorry. Okay, and see you in the next video. And apa-apa, thank you so much. Okay, bye bye and Assalamualaikum.